so hari ni punya projek kita ada projek motor pula. So alright, jom kita tengok motor apa lah. Okay, dia ni boleh tengok kat TikTok saya, ZX25. Dia ni full carbon lah, semua full carbon. Alright, so yang ni, ini ZX 4R, ZX 4R. So ni 400cc. So aku dah buka dah, cepat sikit. Ni ZX 400R. So motor boss yang dulu yang full carbon tu semua akan pindah ke motor sini. Alright, so saya tengah pasang. Saya dah pasang dashboard dengan kepala depan, dah pasang dah. Lampu pun dah pasang, lampu pun lain. So proses sekarang nak pasang-pasang sekarang, pasang balik. Yang ni pun kena buka, buang ni. Lepas tu tayar, disc, brake pump semua, tayar semua kena masuk kat motor ni. So mungkin hari ni kita akan siapkan cover set lah. Cover set semua akan pasang. So jom kita pasang cover set ZX 400. Okay, so jom kita buka spana dulu. Ya, dengan skru-skru. Ini skru semua motor ni kita taruh sini, and then gun. Okay, ini pun sekali. Okay, so kita akan pasang fairing dulu. Pasang fairing. Mana fairing carbon. Okay, so kita pasang kanan dulu. Full carbon. So lepas ini dengan sekejap, dah lupa one by one. Yang atas, mana yang atas? Ya, ini this one lah. Aisyah pun tak tahu. Dah pening. Ni cover tepi. So yang ni pergi sini. Ya, saya ke situ. So yep, just nampak tak? So macam ni ya. Okay, so kita pasang ni. Ni first carbon lah. So dia untuk frame. Kita buka yang apa, tempat letak kaki untuk passenger belakang. So motor ni tak ada passenger. No passenger allowed. Tak ada style superbike. So kena buka cover belakang, bawah. Saya tukar bawah dulu. So kita buka ni dulu. Kita settlekan belakang. So buang kat bawah dulu. And then agak screwdriver. Buka lampu belakang. Dua skru. Taruh kat kotak skru yang tak lengki. Kita pergi ke ni, ambil kat lampu. Lampu pun semua tukar. So soket lampu signal buka, and then lampu besar belakang. Tak nak keluar degil. Okay, wayar dia keluar, dua bawah, satu las. Alright, so wayar dah free. So ada 4 skru, 1, 2, 3, 4. Buka.
keras ni. So saya buat apa, kat sepanas 10 tempat satu. Relax ya, relax. Oh ya. Okay, relax ah. Satu relax ah. Ya. Okay, dah settle. Dah baik ah. Boleh balik. Saya buka. Tuk bawah. Ni ekor belakang buang. Soket. Ekor. Okay. Then next nak buka ni belakang. Ada 2 skru bawah ni dengan ni tepi. So ni dalam 2 skru. Uish. Tak nak keluar. Biar dulu. Tak penting. Kat sepanah ni 8. Kat sini satu lagi. So belakang ni akan keluar. Ada soket semua. Buka lah. Klik. Cuk. Cuk. Pasal ni semua karbon bawah. Okay, so next kita buka ni lah. Okay, so ni dah buka. Bawah ni dah buka. So buka yang ni pula. Sini satu skru, sebelah sana satu skru. Lepas tu kita kena jaga-jaga bateri dia semua. Jangan short mampui. Buka bracket dulu. Seorang lah, tak ada orang. Semua dah balik. Aku berapa? I don't know. And then sini orang screw. Sini satu sini. Buka dia akan jatuh. Tapi jatuh sikit Dah pakai satu tangan ni. Pegang kamera. One buka. Okay, done. Okay, cover ni dah longgar. So belakang ni dia ada clip tau. Ini clip tu I need 2 hand. So kejap lagi aku datang balik. Let you eject. Okay, so kita buka tangki. Pasal senang sikit lah. Pasal dia ada clip, 2 clip ni kat tepi ni. Sini satu, sini satu. So bateri semua dah keluar. Dia pump, dia akan keluar. So ini dah keluar. Ini dah done. Kita kena buka kat sini. Sini aku tak buka lagi. So sama lah. So proses buka tangki sikit. Pop. Kita buka cover, nanti kita pasang. So kita buka dulu ya. Okay, so dah buka belakang daripada motor tu. So sama je. Dah sama je buka tangki semua. So nak pasang ni dulu.
So biar saya pasang. Sekejap, saya kena dulu tangan. Nanti dah siap, kita pasang yang lain-lain. Ini yang paling susah, pasal di bawah. Ini paling susah sekali. Ini kena dua tangan. Yang lain semua rasa satu tangan. So pasang ni dulu ya. Okay, so tangki dah pasang balik. And then cover belakang semua dah pasang. So next kena pasang, so sini dah settle. And then kita pasang tepi-tepi important parts. So jom. So first thing, pasang yang ni lah, carbon piece. Ini apa, chassis ni cover lah. Okay. So ni taruh je, pasal nanti dia ada ikat skru, dengan nanti akan tampal ada satu leg macam lepek lah. And then kita pasang this one. Ini atas, cover atas kat sini. So sekejap. Okay, pasang ni sekejap. Ni mana dia punya. Pasang. So ni masuk depan dulu. Jangan lupa kat sini. Sekejap 1 minit lah. Ok, so dah pasang. Dan tak tahu lah macam nak tukar ni pada warna tu. Lawa dia ni tangki ada kilat ni red. Nanti lah tunggu bos. So kita pasang skru tepi ni. Macam mana ni dia ni skru. Ini warna hitam. Sekejap. Silver. Silver. Ya, warna silver. Satu. 1 minute. Ini kan. Itu. Ini. So, size dia. Tak dapat. Tak miss. Ini rapat. So pakai dua tangan. Di belakang ni kalau set tak masuk lagi. Sekejap. So ok, sini dah. Dan sini satu kecil dah. Ok, kat kuat sikit. Di sini satu. Ini ada sparks dia. Satu skru kecil juga. Mana ya. Masuk. Cari lubang dia. Okey. Sini dah siap. Letakkan. Dan skru ni saya ada keluar. Yang paling besar. So ni nak modify sikit. Pasal ada skru bawah ni susah. So sekejap, potong sekejap. Dah buat lubang. So pasal dia ada satu skru kat dalam tu, nanti senang sikit. Pasal dulu dah buka, pasal dah gam. Yang winglet dia dah gam. So pasang sekejap. Boleh tangan. Ambil.
Dah nampak macam motor sikit. Dia ada clip kat tepi ni. Jadi 2 clip. Pasang clip. Satu sini, satu sini, one here, one here. One more. 3 skru. Sini dah. Dan sini ada satu skru. Mana skru dia? Ya. Dulu ada washer, tapi sekarang tak ada washer pasal because dia carbon fiber. Okay. And then just screw. Aku rasa video gelap, tak silap gelap. Semalam kan. Okay, done. And then lagi satu skru kat bawah winglet. Bawah sini satu skru. And then lagi satu sini. So ikat skru jap. Alright, semua skru dah pasang, dah ketat. Nampak macam ZX25 kan, tapi ini ZX4 4R. ZX4R. Di belakang. Yep. Ini panel. Ish. Here. So, cuk, pasang dulu. Boleh tak? So, 1, 2, 3. Okay, sebelah dah siap. So, lagi sini cover-cover sikit. Nanti pasang. So sini set transition je lah. Okay. Alright. So kiri kanan pun dah pasang habis lah. So, nampak lah. Boleh kot. Last belakang. Siap belakang lah. Sudah malam lah, dah dekat pukul 10 lah. Penat lah letih. Okay, so pasang bawah ni dengan seat. Pasang clip dulu. Itu untuk hari ni. Okay lah, esok kita sambung balik buat wiring dengan kotak karbon bawah dengan magnet. Kita pasang ni dan seat. Alright, so kita pasang inner kabel, pasang seat. Pasang ni dulu. Pasang seat dulu. Seat siap on lah. Siapa-siapa pun boleh buat. And then nak check dia lock. Okay, ada. And then single seat kabel lah. Lock ni. Moment. Okay. So belakang semua dah siap. Tepi siap. Semua ni semua kena ambil. Belum ambil lagi kat motor tu. So belakang dengan fender depan kena drill apa tu esok lah. Frame slider, cover sikit, and then done. So esok lah. So esok kita continue. Try siapkan. Okay, so dah next day. So next morning. So motor proses dalam 80%. So sekarang tengah buat magnet depan. So dia ada ABS sebenarnya. Dia ada dua apa? ABS pula. Dia ada dua brake caliper. So pipe di dalam sini. So saya dah tebuk lubang. Pasal ni pun lama. Ini barunya dah tebuk lubang. So sekarang tu single disc, ini double disc. Dia 400 kan. So sikit lagi dah nak pergi beli rivet. Lepas tu kita continue. Dan barang semua dah pasang. Cover set, rantai cover ni semua dah pasang dah. Nanti kita kena tukar tayar, tukar brake disc, tukar brake pump depan belakang. Cover set semua dah pasang. Cuma okay. So sikit lagi ya. So beli barang dah. So okay guys, motor dah dalam 80% done. So kena tukar tayar dengan brake pad semua, brake pump semua Brembo. Pasal brake pump punya screw semua kena beli.
So ni motor dia besar ya, 80%. Tayar semua nanti kena tukar, brake pump, and then tu je sikit-sikit je. Motor dah siap nak tune lah, lawa. So mungkin untuk video ni habis sini. So nanti kita akan, aku nak buka tayar lagi sikit-sikit kat motor ni. Lepas tu akan pasang balik lah. Mungkin pasang balik pun buat video kot. So kita akan balik kawaset standard untuk ni R25 R25 pula, ZX25. So ZX 4R dah siap. So next kita pasang balik, and then see you next time. Bye.